warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ada lampu di ruang tamu, lampu menyala, terlihat redup. Baca buku, dapatkan ilmu, ilmu berguna dalam hidup. Nama saya Huda Arisa binti Muhammad Hafizi. Saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayar. Kod sekolah ialah BBA 7220. Sekolah saya berdekatan dengan Majlis Perbandaran Selayar. Hobi saya ialah bersukan dan membaca buku. Lagi-lagi buku cerita. Cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor ONG. Terdapat sebuah buku yang menarik perhatian saya. Ianya berjudul Biar Saya Jaga Ibu. Buku ini ditulis oleh Cik Surahaya. Buku ini mempunyai 14 halaman bercetak. Buku ini diterbitkan pada 2021 oleh syarikat bernama Semangat Integrasi Enterprise. Buku ini bertemakan ibu. Hargailah dan sayangilah ibu selagi mana mereka masih ada. Di dalam sebuah hutan rimba, terdapat seekor anak burung gagak yang sangat cantik. Paruhnya yang kuning keemasan, bulunya yang hitam berkilau. Ia bernama Karina. Setiap hari, Karina akan berlatih terbang untuk lebih mahir dan terbang jauh. Ibunya selalu memuji akan usaha dan kegigihannya. Setiap hari, ibu Karina akan pergi mencari makanan di waktu pagi. Suatu hari, Karina melihat ibunya terbaring di atas katil. Karina mendekati katil ibunya. Karina bertanya, "Ibu, ibu tidak mengapa?" Ibunya berjawab, "Maaf nak, ibu tidak sihat. Ibu tidak dapat mencari makanan untuk kita berdua," kata ibunya. Karina berkata, "Tidak mengapa ibu, biar saya yang mencari makanan untuk kita berdua. Saya kan sudah besar." Ibunya berkata, "Pergilah wahai anakku, pergi dengan berhati-hati ya." Karina pergi sambil terfikir, di mana aku ingin mencari makanan? Tidak lama kemudian, dia telah menemui ulat daun di sebatang pokok yang tinggi. Dia bersyukur akan apa yang dia berdoa. Karina mengambil dengan berhati-hati. Karina segera pulang untuk diberikan kepada ibunya. "Ibu, makanlah," kata Karina sambil tersenyum lebar. Ibunya berterima kasih kepada anaknya. Karina sangat gembira kerana dapat membantu ibunya yang tidak sihat itu. Semenjak itu, Karina mengambil alih tugas ibunya untuk mencari makanan di waktu pagi. Dia sangat rajin dan sangat semangat untuk mencari. Dia tidak pernah mengeluh. Malahan, dia sangat gembira. Setelah seminggu kemudian, ibunya telah kembali sihat, telah bertenaga untuk mencari makanan yang lebih enak. Ibunya berkata, "Wahai anakku, hari ini biar ibu yang mencari makanan untuk kita berdua. Ibu akan mencari makanan yang lebih enak." Karina berkata, "Tidak mengapa ibu, ibu berehat saja. Biar saya yang mencari makanan untuk kita berdua. Dulu ibu pernah bersusah payah kerana saya. Sekarang biar saya bersusah payah untuk membantu ibu." Ibunya tersenyum manis melihat anaknya itu. Ibunya sangat bangga kerana mempunyai anak yang sangat amanah itu dan tanggungjawab. Karina berasa sangat gembira kerana dapat membantu ibunya. Ibunya berkata, "Terima kasih anakku, kau memang sangat rajin." Buku ini menceritakan bahawa kerajinan dan kegigihan Karina membuatkan kita rasa gembira. Kita patut contohi apa yang Karina melakukan. Membantu ibu, jujur, usaha, gigih dan tidak pernah berputus asa. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.